Isu kecil, tapi bila dah jadi perhatian ramai, akhirnya Remy Ishak sendiri tampil jelaskan. Semua bermula bila dia tinggalkan emoji love eyes pada gambar selfie pelakon Indonesia, Agnini Hakwe. Nampak macam benda biasa, tapi netizen mula persoalkan, sampai ada yang kata dia tak jaga hati isteri. Bila dengar penjelasan Remy, cara dia jawab agak tenang tapi jelas. Dia kata dalam hidup dia, tak ada benda yang disorok daripada isteri dia, Eza Yusof. Apa saja yang dia buat, isteri dia tahu. Malah sebelum buat sesuatu pun, dia akan tanya dulu sama ada okey atau tak. Bagi dia, hubungan mereka memang terbuka, tak ada rahsia. Tentang Agnini pula, dia jelaskan itu sebenarnya heroin gandingan dia dalam filem Hadam. Maksudnya, hubungan tu lebih kepada kerja. Cuma mungkin orang luar tak tahu dan dari situ mula timbul macam-macam cerita. Remy sendiri akui, bukan semua benda dia perlu jelaskan kepada umum. Siapa kawan dia, dengan siapa dia berinteraksi, tak semua orang perlu tahu. Dan bila orang tak tahu, di situlah mula wujud spekulasi. Apa yang menarik, isteri dia sendiri tampil tenangkan keadaan. Dia jelaskan, komen tu sebenarnya berkait dengan promosi filem mereka, bukan seperti yang disangka ramai. Untuk rekod, Remy dan Eza mendirikan rumah tangga pada 21 Ogos 2021 dan mereka dikurniakan seorang anak lelaki, Tuah Alam, yang kini berusia 3 tahun. Dalam masa yang sama, Remy juga bakal muncul dengan filem terbaru, Mikael Pemburu Dua Alam, yang akan ditayangkan bermula 2 April. Kadang-kadang, benda kecil yang kita anggap biasa boleh jadi besar bila dilihat dari perspektif orang luar. Dan dalam hubungan, kepercayaan tu mungkin lebih penting daripada apa yang orang lain nampak. Korang rasa, patut ke setiap perkara dalam hidup selebriti dijelaskan pada umum atau ada batas yang perlu dihormati? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi